Ni kepada korang yang tengah mencari tempat berbuka puasa, aku nak bawa pot yang tengah viral sekarang ni. Tunggu tengok sampai habis ya. Pot iftar kali ni dengan vibe yang baru. Dalam kawasan glamping, suasana kampung, tapi vibe dia memang eksklusif weh. Welcome to Perabung Chulek. Tempat ni terletak di dalam kawasan Gopeng Glamping Park, 15 ke 20 minit daripada exit Tol Gopeng. Serius ha, memang aku tak sangka dalam kawasan kampung macam ni ada pot iftar yang eksklusif weh. Siap ada tempat glamping lagi. Sumpah weh, daripada aku parking tadi tak sabar aku nak masuk ke dalam. Suasana yang eksklusif tapi masih santai. Cantik weh, kawasan pun selesa. Tempat ni 2 tingkat, boleh menampung 250 orang dalam satu masa. Boleh sangat nanti nak datang by group pun tak ada masalah. Yang paling penting, surau sangat mudah untuk akses walaupun menggunakan dewan sementara sangat luas dan selesa. Menu iftar kenalah ada kurma dulu. Di sini ada macam-macam jenis nasi. Nasi lauk kampung, nasi Arab, nasi minyak kenduri pun ada. Ni antara menu gulai daging batang pisang, itik masak lemak cili api, ayam kurma, ikan talang masak lemak dan banyak lagi. Bagi yang tak nak makan nasi, menu western dan juga mi turut disediakan. Kalau nak try menu Pantai Timur, set nasi Arab pun ada. Tak lengkap lah buffet Ramadan tanpa side dish. Yang ini aku pilih roti john dan juga roti jala siap live cook lagi. Nak berbuka ni dah harga sebenarnya. Korang pilih je lah dari air buah, sejuk panas, semua ada di sini. Cendol, lai cikang dan ABC pun ada tau. Iftar ni bukan sekadar kenyang, tapi pengalaman, suasana dan pilihan makanan yang buat kita rasa puas hati. Kalau nak iftar yang lengkap, selesa, eksklusif dan santai, di samping korang boleh ambil package glamping bulan puasa ni. Memang di sini pot iftar wajib untuk korang datang.